Dia ambil duk ramai ni tak apa nak boleh pi ni. Ngantuk nak makan 2 pinggan dia tuduh. Tu hak umat jadi. Lepas tu nak makan pula bila tu? Petang. Kali ketiga, mureh. Hak tu je lah. Mureh pun bukan orang makan berat dah. Kalau orang makan mureh ni, berat tak ada. Kebiasaannya mureh ni apa hak buka puasa ni tak habis. Tabak. Buah Melaka. Buah Melaka dengan mentabak okey lah. Buah Melaka hak jual kemarin tak habis, jual pula ni. Gaya pergi buka plastik, besi pula dah. Mureh dia bukan berat-berat, mureh. Tuan-tuan, Tok Syekh kita habaq, hang luahkanlah sikit. Bagilah bajet lebih sikit untuk Ramadan ni. Untuk siapa? Ahli keluarga hang. Yang kedua dia kata bersedekah bagi fakir miskin. Bersedekah untuk fakir miskin. Bersedekah. Dan barang siapa menyampaikan hajat orang Muslim pada bulan Ramadan, siapa yang dia tunai, ada orang berhajat dia mampu tunai, tapi hajat yang betul-betul berhajat. Hari ni orang dia bukan betul-betul berhajat, dia duk main minta kat kita ni. Contoh, dia nak main minta berhutang. Dia berhutang bukan kerana dia berhajat dah. Orang berhajat ni makna dia perlu benda tu. Dia mai dia kata ni ada abang saya nak berhutang sikit kalau boleh 300. Hang nak buat apa 300? Dia kata abang minta maaf banyak-banyak lah abang weh. Saya ni dah ikhtiar habis dah, tak mampu dah untuk saya nak ni apa abang ni. Habis pembuat dah abang ni. Saya ni dah pergi ikhtiar sana, ikhtiar sini tak lepas abang. Ni yang saya minta ni, nak minta tolong kat abang betul-betul ni. Tolong apa ni? Nak minta tolong apa? Saya nak minta tolong abang 300. Saya nak makan tak ada duit dah. Tu orang yang berhajat. Ni tak tuan-tuan. Dia nak pergi buat benda lain, dia ada duit. Kadang-kadang dia nak buat tu tak ada duit. Sebab dia nak memenuhi kehendak dia. Dia main berhutang kita. Bukan kerana keperluan. Ada orang, ada tuan-tuan dalam masyarakat kita, menunjuk acah-acah kaya. Tahu acah-acah kaya? Orang kaya dengan acah-acah kaya, dua benda yang berbeza. Ada baru ni satu budak saya main cerita, dia kata ustaz, dia nak cerita kat ustaz lagi, awak ada apa? Baru ni ada satu orang ni dia nak main minta berhutang saya 10,000. Saya kata dia minta hutang kan? Tengok ke bini sakan sangat, pos pi hotel nu, pos makan ni, pos beli ni, duk habaq ke orang lagu dia kaya. Dia kaya apa ustaz? Laki dia minta saya berhutang 10,000. Yang bini ni habaq ke orang serupa kaya tak tengok. Serupa kalau dalam dunia ni dia lah paling kaya. Dia beza Pak Lono, orang kaya dengan orang perak. Dua benda yang lain. Orang kaya dia tak perak Pak Lono. Macam Pak Long kaya dia dah perak. Pergi cuti ke pergi lena mana kita tak pernah duk habaq tidur hotel ni, tidur hotel ni. Tu orang kaya. Hak perak ni dia habaq habis. Gagah dia tak pergi ukur jamban hotel tu berapa kali berapa dia main habaq. Duk tunjuk ke orang kaya. Hak lelaki rata minta berhutang orang. Tu kita kata acah-acah kaya, haram tak kaya pun. Berhutang. Hak bini tak sangka menunjuk kata kemas. Hak lelaki ni nak penuhi keperluan bini, berhutang kata. Nak buat lagu mana dah bini nak abang orang kata dia ada duit. Hak lelaki ni kata berhutang. Mana nak berhutang dengan budak saya? Saya kata kat dia, hang bagi tak? Tak bagi ustaz. Mau hang bagi pun nak kata kat hang satu benda. Apa dia? Bodoh. Ni hang apa pun tak ada, duk pergi bagi ke orang. Ni ada orang dia berhutang lah ni bukan kerana dia perlu. Sebab tu lah ni kita nak bagi orang berhutang pun kita tak tahu dah yang mana yang betul perlu, yang mana tak. Tapi Nabi kata, Tok Syekh kita kata,
Barang siapa yang menunaikan hajat seseorang pada bulan Ramadan, ditunaikan Allah Ta'ala baginya 1000 hajat. Allah akan tunaikan hajat dekat dia. Sebanyak-banyak hajat yang dia perlu di dunia ni dan akhirat, Allah akan tunaikan kepada dia. Dan barang siapa berjalan dengan sedekah kepada fakir miskin yang mempunyai tanggungan, siapa yang pi dekat fakir miskin, dia bagi sumbangan, dia tengok orang ni susah, dia bagi. Dia tengok orang ni susah, dia bagi. Tuan-tuan, Pak Long, Nabi kata, kalaulah tidak ada orang susah di atas dunia ni, nescaya Allah takkan wujudkan orang senang atas dunia ni. Atas dunia ni, kalau tak ada orang susah, takkan ada orang senang. Sebab apa ada orang senang? Sebab adanya orang susah. Allah nak tengok kita ni bantu lagu mana. Tuan-tuan, balik sekejap lagi Pak Long tengoklah dalam sosial media saya bubuh video. Sehari dua lepas kita pergi hantar sumbangan dekat satu rumah, satu pasangan pakcik dengan makcik ni, Pak Tang dengan Mak Tam ni. Kadang-kadang kita tak bubuh, tuan-tuan, dia jadi fitnah. Kita duk buat kerja orang tak tahu. Bila kita bubuh, orang duk kata kita nak menunjuk kat orang. Sabar tak kena. Saya bubuh. Tuan-tuan tengok. Bila saya dapat laporan, kata ada satu pasangan, orang tua ni duduk dalam satu dangau yang sangat-sangat dhaif. Saya pun pergi tengok. Saya pergi tengok. Tuan-tuan tengoklah keadaan rumah mereka tu. Tuan-tuan balik buka lagi. Pak Long nak balik buka sosial media, buka lah. Kan? Nak buka muka buku pun tak apa. Nak buka TikTok pun tak apa. Muka buku Ustaz. Terjemah dalam bahasa Arab. Muka tu apa dia? Buku tu apa dia? Ni tak boleh sebut. Ustaz duduk ada live. Hak biru tu. Pak Long balik buka tengok. Saya waktu mana saya sampai, tuan-tuan, saya sampai. Turun-turun saya tengok rumah mereka ni. Hati ni meruntun hati ni. Saya tengok Pak Tam tu, saya teringat umur dia lebih kurang umur ayah saya pula. Saya kata, ya Allah. Saya tak tanya apa. Tengok rumah mereka tu. Sak mana? Daripada member ni pergi ikut tu, hak tu pergi ikut tu. Betul lah, lebih kurang besar ni. Sak situ, pergi situ, mari sini. Saya tanya dia, Pak Tam ambil kayu mana? Pak Tam buat rumah ni. Sebab plywood apa ikut dan pintu rumah orang yang dah lekang dia pergi buat dinding. Dia kata, Ustaz, kayu-kayu yang orang lempak apa tu, ramai hantar lah. Kayu panjang tu, sekali kayu panjang tu ikut dan lah. Store kita simpan baja di rumah tu elok lagi. Saya kata ni, sungai duduk belakang tu, kalau air naik je dah, air naik, Pak Tam pun naik je lah. Dapur tak ada. Tak payah tanya dapur, tak payah tanya belah air. Dapur pun tak ada. Saya sampai-sampai tu, Mak Tam duduk mandi kat luar tu, tunggulah kereta dulu. Cuma saya tak tanya dia, ya Pak Tam, jamban tak mana Pak Tam? Ada orang ni hidup. Saya tanya Pak Tam dulu kerja apa? Dia kata dulu Ustaz, zaman-zaman dulu ni duk bawa beca. Tu buatlah dulu ni ada Pak Tam buka warung tentu betul dah tak boleh berniaga dah tentu. Ni duduk, ni tumpang tanah orang ke Pak Tam? Tumpang tapi 40 tahun dah Ustaz. Daripada pak dia, baru ni jumpa anak dia pun kata tak apalah Pak Tam duduklah. Ada orang susah. Kalau saya cerita Pak Long kata saya bohong. Ni saya bercakap dalam masjid Pak Long. Saya biasa tengok dengan mata kepala saya. Ni saya ingat mungkin tahun 2008, 2009 dulu lah. 2012, 2013 dulu ni. Saya tengok dengan mata kepala saya, abang, orang Islam kita ni ada lagi makan sup siput babi masa tu.
Sebenarnya kesusahan ni ujian untuk mereka ke ujian untuk kita sama? Orang susah satu, ujian untuk mereka. Allah Ta'ala uji kita pula Pak Long. Adakah kita boleh tengok orang susah sekadar melihat simpati tanpa membantu? Baru ni saya ada satu perbincangan. Saja saya nak share sama kita keluar sikit boleh kot no? Kita duduk gagah duduk ni apa panjang lagi Ramadan ni. Sajalah kita sentuh bab fakir miskin ni kita keluar sikit balong. Tak apa, keluar masuk balik, keluar tak masuk pun tak apa Pak Long, kita bergada. Saya keluar pun Pak Long tak tahu, saya masuk pun Pak Long tak sedar. Hak penting Ustaz cukup sejam. Tak cukup sejam kami cah balik intelok tu. Saya baru ni kita ada perbincangan dengan 2-3 kawan-kawan yang ada NGO ni. Kita nak wujudkan satu tabung dana 4-5-6 NGO ni, kita pakat-pakat cari, kita buat satu tabung. Hang bagi sikit, aku bagi sikit. Tabung untuk kita support orang Islam, anak-anak Melayu ni untuk mengaji agama. Habis mesyuarat. Ada satu orang ni dia tanya kepada saya, dia hadir dalam mesyuarat tu, dia ni penjawat awam. Dia tanya kepada saya, dia kata Ustaz, sajalah nak tanya, dia kata kami ni tak terlibat benda-benda macam ni. Kami tak terlibat dalam kerja-kerja lagu ni, kami tak terlibat ni bila pihak jabatan hantar kami untuk jadi sebahagian daripada jawatan kuasa ni, sajalah kami nak tanya Ustaz. Kita nak buat benda ni keperluan dia tu mendesak tahap mana, dia kata. Dia bukan dia nak tikai, tapi dia nak ambil tahu. Sebab dia dilantik, dia pun tak pernah terlibat, dia nak ambil tahu benda ni. Bukan dia nak tikai, dia nak ambil tahu. Jadi dia tanya saya. Saya kata macam ni lah tuan. Hari ni, orang nak belajar agama hari ni. Ni, kita cerita ni tahun 2025 bulan November. Saya nak tanya tuan-tuan realiti. Hari ni kalau satu orang anak kita nak belajar agama, nak masuk sekolah agama, nak masuk pusat pengajian agama, berbanding dengan masuk pengajian biasa, antara kos pengajian agama dengan pengajian biasa, yang mana tinggi belum? Agama. Kita nak hantar pergi mahat tahfiz, 300 ni kira murah. Ada 450, ada 500. Nak hantar pergi sekolah agama rakyat 450 sebulan, 500. Sebab apa? Sebab sekolah-sekolah agama ni banyak yang swasta. Ada orang duk tikai. Ada orang duk tikai. Ni banyak sekolah tahfiz, ni banyak pondok. Tuan-tuan, kalau nak harap sekolah kerajaan yang ada pengajian agama saja untuk menampung umat Islam dalam Malaysia ni, cukup tak sekolah tu, saya nak tanya? Tuan-tuan bilang ada berapa sekolah agama dalam Malaysia yang betul-betul solid 100% yang kerajaan taja? Dan tuan-tuan bilang anak-anak orang Islam ni kalau kutip cukup tak pibuh tuan tu? Tanpa ada ni sekolah-sekolah swasta ni, sekolah agama rakyat tak payah ada, pondok pengajian agama tak payah ada, mahat-mahat tahfiz ni tak payah ada. Cukup tak yang tu untuk orang Islam kita mengaji? Tuan-tuan cuba jawab kat saya Ustaz. Sekolah agama bantuan kerajaan SABK tu ada. Yang lain jangan buka, biar SABK tu saja ada. Kutip semua pibuh dalam tu. Agak-agak abang cukup abang. Tentu fikir. Atas kesedaran itu yang sekolah agama rakyat dibuka. Ni hak namanya mengaji kitab-kitab pondok ni tuan-tuan. Pondok mana yang ada? Yang kerajaan nak support 100%.
Memang tak mampu. Ma'at tahfiz. Atas kesedaran tu kita buka. Bila buka daftar dengan Jabatan Agama tu pun tak dapat bantuan yang sepenuhnya. Sebab apa? Kekangan. Jadi kita buka. Bila kita buka ni, ustaz ni buka, ustaz ni buka, ustaz ni buka, swasta. Kita nak ambil mana kalau kita ni? Okey, kita ambil yuran. Nak ambil yuran RM70 dalam keadaan kos sara hidup macam lah. Ada 20 orang budak. Ada 30 orang budak. Lepas petikai pula ni duk buka ni 20-30 orang kutip derma ni. Ni selebih kepada nak memperguna tunggang agama. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan tengok mahat tahfiz yang duk ada dalam masyarakat kita Pak Long. Mak pak meninggal, rumah tu lepas wakaf. Rumah hendak bidbuh 200 orang. Boh, yuran 300, 50, 400 seorang. Kalau 2 orang, 400 seorang, 2 orang, 20 orang, 8,000. Hak tu nak bayar elektrik. Hak tu nak upah tukang masak. Hak tu nak beli makanan. Hak tu nak bayar gaji warden. Hak tu nak bayar gaji ustaz-ustaz. Agak-agak cukup tak? Agak-agak cukup tak, Balong? Yuran 400. Tak cukup yuran 400. 8,000 tak cukup. 400 tu pun orang nak main hantar anak mengaji, mampu orang nak bayar. Kalau dia ada 5 orang anak, bini dia kerja pembantu makmal sekolah, dia pula kerja pembantu makmal sekolah, campur-campur 2 orang gaji baru 6, 7, 8,000. Anak 5 orang, seorang RM400. Ni tuan-tuan, saya baru ni sembang dengan satu orang ustaz sekolah agama rakyat di Kedah. Jumpa saya dalam surat tu. Dia kata kami pun ustaz sekolah agama rakyat ni di Kedah ni, dia kata yuran 400, yuran 380 sebulan. Kalau dia kata lah ni zakat negeri Kedah, lembaga zakat tak tolong, dia kata sekolah agama rakyat negeri Kedah ni tutup dah. Dalam Malaysia ni kalau tak salah kepada maklumat yang saya terima lah, kalau salah saya minta maaf. Kalau tak salah, dalam Malaysia ni sekolah agama rakyat SAR ni, sekolah agama rakyat paling banyak ni negeri Kedah. Kalau tak silap saya, kalau silap saya minta maaf. Dulu kita tengok Tok Guru dulu dia buka pondok, lepas dia buka pondok jadi sekolah agama rakyat dulu ni. Lah yuran 400, yuran 300,5, waris tak mampu nak bayar. Bila waris tak mampu nak bayar, mereka takkan hantar anak pergi sekolah agama. Ustaz tu cerita sekolah dia, kalau harap yang main betul-betul main masuk mengaji, dia kata tahun lepas, dia kata 3 orang, 4 orang . Jadi lembaga zakat negeri Kedah ni dia taja budak-budak ni. Dia panggil sekolah zakat. Makna dia hantar sekolah ni 60 orang. 60 orang ni lembaga zakat akan bayar ke semua. Tapi lembaga zakat pun tak jamin dan tak janji lama mana mereka boleh support. Selagi mana mereka mampu, mereka akan support. Orang nak mengaji agama. Kalau tak bantu, pakai orang tak mengaji agama apa lu? Saya ada satu budak. Anak yatim. Anak yatim. Baru ni pengurusan sekolah tahfiz itu, abang kata ustaz, ni 3 bulan 3 hari tu lah bayar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.